Okey, beginilah keadaan rantai motor aku sekarang Ni pun dah cukup keras dah rasanya ni. Nak pusing pun susah. Tepi sini dia pun dah berlipat-lipat lah. Tengok. Ini tanda rantai-rantai yang dah rosak Ini paling contoh ketara. Dah sengit-sengit dah. Rantai ni aku pakai sejak tahun 2018. Macam tu lebih kurang. Ini pun sama, dah sengit dah. Lebih kurang 4 ke 5 tahun lah aku pakai rantai ni. Brand Pro Taper. Aku jaga baik punya rantai ni. Aku cuci rantai ni, aku guna motor cleanser HD. Tu yang boleh pakai tahan lama tu. Nak pusing pun dah susah ni. Rantai dah keras. Aku pakai rantai jenis Pro Taper, satu set, spoket depan dan spoket belakang. Spoket belakang saiz 42, 41. Spoket depan saiz 428, 14. Rantai aku guna jenis 428 O-ring daripada Pro Taper juga. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Okey, video kali ni aku nak tukar rantai motosikal untuk Y15ZR aku. Sebab rantai tu dah rosak. Aku nak gunakan rantai yang sama, 428. Tapi rantai untuk hari ni tak sampai lagi lah. Aku beli dekat Shopee je. Cuma yang sampai hari ni adalah poket. Ini dia poket yang aku beli. Aku tak buka lagi. Jom kita buka sama-sama lah. Kita tengok spoket apa yang aku beli. Ini dia spoket yang aku beli. Okey, ini spoket depan. Dan ini spoket belakang. Dua-dua spoket ni, spoket depan dan belakang aku pilih brand daripada Z4 warna gold. Aku tengok review, tengok macam menarik je. Komen-komen yang diorang bagi, tu aku try. Okey, spoket belakang ni aku pilih saiz 428, 40. Aku kecilkan satu mata lah. Yang sekarang ni spoket belakang aku guna 41. Yang terbaru ni aku guna 40. Tengok apa hasil dia nanti macam mana kan. Untuk spoket depan ni aku pilih saiz yang sama, 428, 14. Saiz standard. Okey, ni warna dia macam ni lah, warna kuning dia. Yang ni ada skru 6 lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lubang. Untuk hub 6 lubang. Kalau untuk hub 4 lubang, pilih spoket yang lain lah. Okey, untuk rantai pula, rantai tak sampai lagi. Rantai aku pilih rantai daripada RK 428. Nanti dia dah sampai, aku tunjuk dekat video ni. Mungkin dalam 1-2 hari lagi sampai kot. 1 week later. Okey guys, barang yang ditunggu dah sampai. Ni dia, tepat pada masanya, hari Sabtu sampai. Walaupun agak lambat, seminggu juga nak tunggu barang ni sampai. Tak tahulah apa hal. Biasa dalam 2-3 hari sampai, ni sampai seminggu. Jom kita unboxing dulu barang ni. Okey, ini adalah rantai pilihan aku. Brand daripada RK 428 O-ring. Aku suka pakai rantai jenis O-ring ni sebab dia tahan lasak dengan tak cepat kendur lah. Jadi aku boleh guna motor tu tanpa memikirkan rantai tu kendur. Naik je. Yang penting penjagaan dia kena betul. Cuci rantai, minyak rantai. Jangan bagi rantai tu kering lah. Kalau kering tak pandai jaga, memang cepat rosak. Warna gold dia macam ni tak berapa nampak gold lah. Kalau korang nampak kat sini, dia ada bagi klip rantai sekali Jadi boleh gunakan yang baru ni Yang lama boleh buang. Oh, dalam kotak ni dia ada bagi 2 stiker. Stiker RK Takasago Chain. Terima kasih RK. Tanpa membuang masa lagi, jom kita ke footage seterusnya. Kita pasang rantai ini dekat motor Y15ZR aku. Let's go.
Okay geng, aku dah siap tukar rantai. Ini hasil dia. Rantai RK dan sprocket Z4. Depan saiz 428 14. Belakang 428 40. Memang agak berat sikit lah. Aku pakai saiz 40 ni. Memang beza lah. 41 bagi aku sedap lagi. 40 agak berat. Kalau highway okey lah kot 40 ni. Untuk spek motor macam aku ni lah. Orang kata spek motor geli-geli kan. Rantai aku guna rantai daripada RK warna gold. Harap warna gold ni lebih tahan lama lah. Tak cepat luntur. Untuk rantai RK ni orang dia kalau hitam bukan warna merah. Kalau warna hitam ni dia tak berapa nak jelas sangat lah. Tapi tak kisahlah, yang penting rantai tahan. Lasak. Ok, settle. Motor ni tukar rantai. Kalau korang nak cari sprocket dan rantai macam aku guna ni, nanti aku letak link dekat ruangan description box dekat bawah. Nanti korang boleh refer je lah kat situ. Okey tak rantai daripada RK ni? Aku rasa video sampai di sini sajalah. Korang jangan lupa like, share, subscribe dan komen video aku ni. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. And I'ma get it right, then on sight like been down and I'ma get it right, then on sight like